Untuk semua bersama kita fahami dunia. Masalah undang-undang jangan bimbang, dengar Sembang Guaman kita bincang. Bincang-bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke program Sembang Guaman yang diaspirasikan oleh Jabatan Bantuan Guaman sebagai satu medium penyampaian maklumat kepada masyarakat di luar sana. Baiklah, hari ini Sembang Guaman akan membawa sedikit kelainan ya, dengan rakamannya dilakukan di luar, berlatar belakangkan denai larian Pengkalan Asam. Dan mungkin juga boleh saya katakan di sini saya mengambil kesempatan sebagai serampang dua mata, itu terus mempromosikan negeri Perlis yang indah ini kepada masyarakat di luar sana bersempena dengan Tahun Molek Perlis 2024-2025. Baiklah, saya Alia Suzila binti Cik P selaku hos untuk Sembang Guaman pada kali ini akan membawa satu topik perbincangan yang bertajuk pedofilia, cegah sebelum parah. Baik, dalam kupasan kepada isu pedofilia pada hari ini, kita akan cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan pedofilia itu sendiri dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami. Dan kita juga akan membincangkan apakah punca-punca yang membolehkan pedofilia ini berlaku. Dan seterusnya, apakah kesan yang akan dialami oleh mangsa dan masyarakat. Dan yang paling penting, bagaimanakah kita sebagai individu dan juga komuniti boleh mencegah perkara ini dari terus berlaku. Baiklah, dalam membincangkan topik kita pada hari ini, saya tidak berseorangan ya pada hari ini, dan terus saya kenalkan panel jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Nabilah binti Ahmad Puat, pegawai undang-undang dari Unit Pendawaan Jabatan Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis. Selamat datang Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Alia Suzila. Alhamdulillah, dan saya juga ucapkan berbanyak terima kasihlah pada Jabatan Bantuan Guaman, khususnya Jabatan Bantuan Guaman Negeri Perlis kerana menjemput saya pada hari ini. Dan saya percaya ini adalah satu platform yang bagus di mana Sembang Guaman ni membincangkan isu-isu semasa lah, especially dalam isu pedofilia ini. Dan saya amat berbesar hati untuk mewakili pegawai-pegawai undang-undang untuk berada pada sesi pada kali ini. Baik, Puan hari ini apa khabar Puan? Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, tadi pada awalnya saya ada perkenalkan Puan, okey, Puan sebagai pegawai undang-undang. Jadi sebagai pegawai undang-undang ni boleh di unit pendawaan, boleh Puan jelaskan apakah sebenarnya tugas-tugas yang Puan jalankan? Okey, baik. Saya selaku pegawai undang-undang dekat unit pendawaan Negeri Perlis ni, secara khususnya saya bertugas sebagai timbalan pendakwa raya, yang mana saya dan juga timbalan pendakwa raya yang lain lah, kami mengendalikan pendawaan kes di mahkamah. Banyaklah kes-kes merangkumi khususnya dari segi jenayah seksual yang melibatkan pedofilia ini, dan juga jenayah-jenayah lain yang sekarang ni makin berleluasa lah. Okay, baik. Dan selain pada itu, sebelum satu orang kata pendakwaan boleh dikendalikan di mahkamah, akan ada satu orang kata slot di mana agensi seperti PDRM, immigration, custom dan juga agensi-agensi lain yang ada di Malaysia ni untuk merujuk kepada kami untuk mendapatkan khidmat nasihat secara perundangan, dan di mana kertas-kertas siasatan dibuka bagi siasatan untuk satu pendakwaan, kami akan teliti terlebih dahulu. Okey, baik. Baik, Puan sendiri sebagai timbalan pendakwa raya ataupun TPR ni mengendalikan kes berkaitan kes apa? Saya buat masa ni saya lebih banyak kepada jenayah seksual. Sesuai lah dengan tajuk kita hari ni ya Puan? Benar sangat. Sebab pedofilia ni dia salah satu orang kata penyumbang kepada kenaikan kes-kes seksual di Malaysia inilah.
Dan selain pada tu saya juga bawa kes-kes yang melibatkan akipsom ataupun jenayah perdagangan manusia dan juga penyeludupan migran. Yang mana kadang-kadang dalam perdagangan manusia ni pun juga ada juga terlibat dalam wujudnya seksual, penderaan seksual. Baiklah. Okey, saya rasa hari ini kita berjumpa dengan orang yang tepat untuk berbincang tentang tajuk kita pada hari ini. Baik, saya teruskan dengan soalan general lah Puan. Okey, soalan general kita nak tahu, kita selalu duk dengar pedofilia. Di sana sebut pedofilia. Tapi pedofilia tu sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun dengan apakah yang dimaksudkan pedofilia ataupun dengan bahasa lebih mudah kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat luar ni, pedofilia tu apa Puan? Baik. Pedofilia ni Puan, dia adalah satu gangguan psikoseksual yang mana contohnya orang dewasa lelaki dia mempunyai tarikan seksual ke atas kanak-kanak. Dan kanak-kanak ni bukan kata semua kanak-kanak, dia normally kanak-kanak yang bawah umur 13 tahun. Tapi dia tak adalah terhad kepada 13 tahun saja. Lebih pada tu pun ada lagi. Dan kebiasaannya kanak-kanak yang terlibat ni yang menjadi mangsa pedofilia ni mereka adalah kanak-kanak yang belum balik lagi lah. Sebab bertubuh kecil, and dia pedofilia ni dia ada tarikan sama ada secara fantasi, secara keinginan ataupun tindakan sebenar. Fantasi ni contoh dia nampak budak kecil tepi jalan, dia dah berfantasize berkaitan dengan hubungan seksual yang dia boleh buat kat atas budak tu. Ataupun apa perilaku budak tu, contoh budak tu bermain, naik basikal, dia dah ada keinginan seksual tersebut. Okey. Jadi dengan kata mudah boleh kita katakan pedofilia ni adalah tarikan daripada seseorang yang dewasa terhadap seksual kepada kanak-kanak. Betul. Macam tu? Benar. Okey. Alright. Baik. Boleh tak Puan jelaskan bagaimanakah Puan sebagai timbalan berdoa lah seperti mana kita tahu situasi di Malaysia berkaitan dengan kes pedofilia ni sekarang ini? Okey. Situasi dia memang membimbangkan, yang mana kalau Jabatan Perangkaan ada mengeluarkan beberapa statistik lah, khususnya untuk tahun 2023, yang mana terdapat kenaikan 26.5% Puan, pendakwaan kes-kes baik dalam kalangan jenayah seksual ini. Peningkatan ni lebih kurang dalam 300 lebih kes. Pada 2023 terdapat lebih kurang 1,567 kes berbanding tahun 2022 1,239 kes sahaja. Dan khususnya untuk pedofilia ini sendiri terdapat peningkatan lebih kurang saya percaya 30 lebih berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan, daripada 31 pada tahun 2023 ke 67 kes pada tahun 2023 kepada 91 kes. So daripada data daripada perangkaan kita dapat lihat bahawa memang terdapat peningkatan. Benar. Terutamanya untuk kes pedofilia ni lah. Betul. Ya, Puan? Okey. Baik, okey, sekarang kita nak tahu juga daripada peningkatan kes ini, apakah punca-punca yang boleh mendorong seseorang itu menjadi seorang pedofil ataupun pedofilia ni Puan? Okey. Punca-puncanya, antara punca-puncanya ada, saya boleh ringkaskan kepada lebih kurang 4 lah Puan. Okey. Antara satunya adalah kepribadian dan juga trauma sewaktu kecil. Trauma ni bukanlah kata necessarily bila berlaku pada dia akan menjadi pedofilia. Tidak. Dia bergantung juga kepada sokongan masyarakat. Tapi contoh trauma masa kecil ni, contohnya dia ada gangguan seksual daripada orang lain. Mungkin daripada ahli keluarga yang lain. Mungkin dah ada pedofilia daripada ahli keluarga yang lain. So dia dapat gangguan seksual tersebut. So benda tu orang kata dah tumbuh dalam hati dia. Dia dah selalu jadi mangsa penderaan. Penderaan tak kisahlah fizikal ke, seksual ke. So dia grow dan dia rasa macam tak guna pun dia nak jadi. Kayaknya dia dah ada pendedahan awal lah. Yes. Ada pendedahan awal. Yang kedua, dia kurang sokongan ahli keluarga. Contohnya dia dah ada gangguan tu, penderaan tersebut, ahli keluarga tak support dia. Jadinya dia cakap tak gunalah aku, orang lain buat kat aku boleh, kenapa aku tak boleh buat kat orang lain, macam tu. Tapi orang kata faktor-faktor ni bukanlah kata bila dia ada sejarah tersebut
akan menjadikan dia seorang pedofila. Ia bergantung kepada sokongan. Tak semestinya lah kan. Yes, betul. Dan yang ketiga adalah persekitaran dan juga sosial dia lah. Contoh sekarang ni kita teknologi dah maju pun. Okey, betul. Anak-anak pun sekarang dah dibekalkan dengan smart gadget kan. Betul. Jadinya budak-budak saya percaya seawal 5-6 tahun dah mula tengok YouTube, Dah terdedah. Facebook, Instagram, even TikTok lagi senang. Betul. Dia boleh menari-nari je kat depan TikTok tu kan. Okey. So daripada situ bila dia tengok tanpa pemantauan orang dewasa, ya, terutama ibu bapa, kita tak check dia punya telefon, so dia akan groom budak tu menjadi orang yang tend to untuk surf the internet. Dia akan start buka website. And sekarang ni pun banyak website yang ada pop-up banner yang mana budak-budak kadang-kadang mistakenly klik. Buka. So tanpa pemantauan yang ketat oleh ahli keluarga akan membawalah kepada perangai-perangai faktor-faktor menjadi seorang pedofilia ni. Dan akibat daripada penggunaan smart gadget yang salah tu juga akan mengakibatkan ketagihan seksual lah, menjadi kepada faktor penyumbang yang keempat lah. Okey. So, jadi dapat dilihat tadi lah Puan dah sebut 4 faktor utama lah yang kita boleh tengok kenapa berlakunya seseorang tu menjadi pedofil ataupun pedofilia ini. Okey, tadi kita dah tengok kepada faktor-faktor. Okey, baik Puan. Sekarang ni saya minta untuk Puan ulas pula kesan terhadap mangsa tu. Saya percaya Puan sendiri sebagai TPR yang mengendalikan kes seksual ni pernah berhadapan dengan mangsa-mangsa yang sama ada kes seksual walaupun bukan pedofila tapi seksual yang biasa ni pun still maknanya Puan akan ada pengalaman tentang bagaimana berhadapan ataupun daripada kacamata Puan kesan yang Puan boleh nampak lah bila seseorang tu ataupun kanak-kanak ini menjadi mangsa kepada pedofil terutamanya. Baik, Ban. Okey, secara logik akalnya bila budak ni dia dah terganggu dari segi seksual, especially bila seksual ni dia melibatkan fizikal, sentuhan fizikal. Jadinya dia akan hilang keyakinan diri. Of course yang confirm dia akan ada trauma lah. Okey. Dia akan ada trauma, dia malu untuk berhadapan dengan orang. Dan ambil contoh daripada kes saya lah, yang saya pernah kendalikan di Perlis ini, yang mana seorang anak gadis ni dia dirogol sejak umur dia darjah 6, 12 tahun sehingga dia 14 tahun. Ada banyak event lah. Okay. But before that dia punya orang kata pelaku tu, suspek tu adalah orang yang dia sangat percayai Puan, iaitu bapa tiri dia sendiri kan. Jadinya bila keadaan macam tu dia hilang keyakinan untuk percaya pada siapa. Okay. Especially bila dia tak dapat support daripada ahli keluarga kandung sendiri. Okay. Sebab ada keadaan kadang-kadang mak sendiri pun tak nak backup anak. Okay. Lebih mempercayai ayah tiri. So bila pergi mahkamah kadang-kadang dia refuse untuk bagi keterangan. Okay. Jadinya kita nak kena guide dia, bagi semangat dia balik. Kata kita kena minta dia untuk tampil ke hadapan Tuan. Untuk bantu potential mangsa yang lain. Sebab kita nak mengurangkan kes-kes pedofilia ni dekat Malaysia. So selain pada tu kadang-kadang dia rasa tak nak pergi sekolah. Lepas tu penerimaan masyarakat pun sama. Kadang-kadang saya tidak meluding kepada sesiapa, tapi mungkin adalah dekat luar sana yang mana tenaga pengajar, pendidik kat sekolah pun kadang-kadang bila dia selalu pergi mahkamah, dia selalu pergi balai untuk siasatan polis, mengganggukan perjalanan sekolah dia tu. So in return orang akan treat dia differently. Orang akan bercakap. Ya, betul. Dan saya nampak benda ni dia akan jadi inferior dalam diri dia sendiri. Betul Ban. Dia akan rasa tak yakin lah. Tak yakin. Dia rasa kalau aku buat ni orang tak percaya pun kat aku. Orang tak nak tolong aku pun. Macam tu. Jadi kalau berlaku keadaan sebegitulah Puan, Puan bagaimanakah pendekatan yang akan Puan ambil untuk membantu mangsa? Sebab saya percaya
puan memerlukan keterangan daripada mangsa untuk bercakap di mahkamah. Jadi apa boleh puan share kan? Okey. Pendekatan untuk mencegah ke macam mana pun? Pendekatan yang puan ambil untuk tackle mangsa untuk bercakap. Okey. Sebabkan saya ada pengalaman lah juga kan. Jadinya sebab kita pun ada anak sendiri kan. So kita nak tackle budak-budak ni sebenarnya nak kata susah pun tak, nak kata senang pun tak, tapi kita yakinkan dia lah. Sebagai seorang ibu, selalunya saya akan slow talk dengan mangsa tersebut. Saya cakap, adik kena bagi keterangan, adik kena berani untuk tampil ke hadapan. Sebabnya contoh kan, kalau dalam satu family, anak yang kedua jadi mangsa. Anak pertama mungkin perempuan, yang lain-lain mungkin perempuan juga. Jadinya orang kata kalau adik tak tampil sekarang, adik tak bantras kes-kes macam ni, akan jadi, mungkin adik-adik kamu akan jadi mangsa. Nombor satu. Nombor dua, saya akan cakap lah tak apa, the fact that orang kata mahkamah kat Malaysia ni dia sangat fair, di mana identiti mangsa pun dirahsiakan. Jadinya macam sekarang kita ada setengah negeri besar macam Kuala Lumpur kan, dia ada mahkamah khas di mana orang awam tak dibenarkan untuk melihat. So kita yakinkan dengan cara tu, dia boleh bagi keterangan freely. Even dekat Perlis pun mahkamah dekat Perlis ada kelengkapan macam bilik jenayah seksual kanak-kanak. So selalunya saya akan sarankan ataupun yakinkan kanak-kanak ni untuk menggunakan bilik tersebut supaya dia ada orang kata keyakinan. Sebab dia tak perlu berhadapan dengan hakim, dengan peguam, dengan even TPR saya sendiri kan. Sebab kadang-kadang TPR mungkin lelaki ataupun tertuduh sendiri secara direct kan. So dia daripada jauh kita ada video conferencing kan. So budak tu bebas, dia tak nampak pun tertuduh, tapi tertuduh boleh nampak dia. Jadi dengan cara begitu memberikan medium yang lebih selamat lah untuk mangsa ni bercakap di mahkamah kan. Okey. Baik puan, boleh tak puan jelaskan juga kes-kes yang popular lah di Malaysia ni berkaitan pedofilia ni. Okey, banyak sebenarnya. Banyak kan. Jadi kita boleh petik satu dua yang memang menjadi lensa kamera ke, yang menjadi terpapar di dada akhbar ke. Kalau nak kata yang paling famous tu, ada satu kes yang memang menggemparkan Malaysia lah, especially dalam sistem perundangan. Satu kes warga asing, warga UK, Richard Hacker, yang mana dia datang daripada London masuk ke Malaysia sebagai seorang sukarelawan. Dia masuk ke kawasan kampung, kawasan yang mana orang kata kemiskinan punya rate tu tinggi. So target person dia adalah kanak-kanak miskin, orang miskin. Sebab yelah anak-anak perkampungan golongan miskin ni dia kadang-kadang dia tak cukup akses pada dunia luar. Contoh dia tak ada smart gadget, dia tak ada TV. So dia tak ada pengenalan benda-benda tu. So tu MO dia macam tu lah, modus operandi dia tu. Yes. So dia mendekati masyarakat dengan cara dia berdakwah agama dia lah. Contoh kalau dia Kristian, dia ni lah. So dia mendekati budak-budak tu dan dia rapat dengan budak-budak tu. Even budak-budak yang seawal umur 6 bulan pun. Dan dalam kes Richard Hacker ni yang membuatkan kita dapat kesan dia adalah pada ketika itu tahun 2024 dia pulang ke United Kingdom. Dan saya percaya dia adalah orang yang mungkin telah di-tapping ataupun dikesan sebagai antara pedofilia tegar lah, yang surfing the internet untuk cari gambar-gambar ni. Which is pihak United Kingdom National Crime Agency sendiri telah membuat penangkapan pada dia dan telah menjumpai lebih kurang 20,000 video dan juga image pada ketika itu. Cumanya kerajaan Malaysia sebenarnya di-notify tentang perkara ini, tapi masa tu kita punya undang-undang ekstradisi tak cukup ketat. Jadi kita tak dapat extradite dia untuk balik ke Malaysia untuk dituduh kat Malaysia. Jadi dia dituduh di United Kingdom. So even this Richard Hacker dia buat satu macam buku, dia tulis buku Pedophile and Poverty. Buku ni dia mengajar potential pedophile untuk
jadi pedofilia yang bagus. Oh, dia buat manual tak? Ya, dia Untuk buat rekrut. manual. Untuk Ya, rekrut, itu yang bahayanya. Jadinya pada 2016 dia dijalankan pendakwaan dan dia didapati bersalah lah untuk memiliki itu. And then tapi dalam tahun 2019 saya dapat tahu kata dia telah meninggal dunia. Dalam sewaktu dalam Jadi penjara. pendakwaan ni hanya berlaku di negara beliau lah. Yes, betul. Tapi gambar kanak-kanak tu adalah kanak-kanak di Malaysia. Itu yang menggemparkan Malaysia punya sistem perundangan pada masa tu. Baik. So orang kata you punya social status tu tak melambangkan diri you sebenarnya. Okay, contohnya you tak boleh percayalah, simply percaya okay kalau dia ni macam ni, sukarelawan, baik, dia adalah ada background yang baik. So nasihat saya adalah you kena berhati-hati dengan semua orang. Kita kena ada perasaan bersangka tidak baik sikit lah. Yes, betul. Bersangka tidak baik sikit supaya tidak mempercayai sepenuhnya kepada sesiapa pun. Especially lah saya rasa untuk kes-kes yang melibatkan pedofil ni yang kita percaya mungkin ada di kalangan golongan profesional. Saya percaya memang ada. Yes, sebab kalau kita lihat kepada kes-kes di Malaysia pun tidak kurang hebatnya. Betul. Kalau dekat Malaysia ni contohnya yang terkini dekat Johor Bahru tak silap saya. Yang kes Abang Bas tu ke? Tak, ada lagi satu yang lagi baru. Abang Bas tu adalah salah satu kan. Ya, tapi yang terkini punya yang mana seorang bapa tiri tak silap saya, dia dituduh bawah Seksyen 10 atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, yang mana dia groom dia punya anak tiri itu untuk melakukan perilaku seksual. Ke atas katil dia ambil video dan dia ditangkap memiliki video-video tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada kes-kes yang berlaku di Malaysia ataupun di luar tu sangat membimbangkan. Kan Puan? Betul kan? Okey. Kemudian Puan, bila kita bercakap pasal kes-kes ni, sekarang ni di Malaysia ni sendiri, kita ada tak satu undang-undang yang sangat konklusif ke untuk mencegah ataupun untuk nak halang daripada kes-kes seperti pedofil ni daripada terus berlaku? Ada Puan. Dekat Malaysia ni kalau untuk yang berkaitan dengan kanak-kanak ada 3 jenis akta yang govern, iaitu Akta Kanak-kanak tahun 2001, Kanun Keseksaan yang mana ada kesalahan-kesalahan seksual macam 376, 377C dan juga 292 iaitu memiliki bahan pornografi. And then Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 ni lah yang nama pendeknya kita panggil AKS-TKK ni ataupun SOHAKA ni. Yang mana akta ni dia memang untuk Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak ni dia memang govern untuk kanak-kanak berusia 18 tahun dan ke bawah. Yang mana bawah akta ni dia sangat spesifik. Macam saya cakap tadi ada pertuduhan dekat Johor Bahru tu dalam Seksyen 10 tu. Seksyen 10 ni adalah berkaitan kesalahan memiliki bahan pornografi kanak-kanak. Salah satu dia. Jadinya sesiapa yang ditangkap memiliki video ataupun image yang memaparkan seorang kanak-kanak dalam keadaan berbogel ke ataupun dalam even dia tengah duduk saja tapi benda tu macam macam boleh mendatangkan keinginan kepada pemilik video tersebut pun govern by Seksyen 10 ni. Maknanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni dia memberikan satu medium yang lebih khusus lah maknanya untuk kita sebagai kita langkah pencegahan lah kan, boleh dikatakan di situ kan Puan? Betul Puan. Okey, jadi tadi saya ada sebut sebagai langkah pencegahan. Jadi boleh kita ataupun Puan jelaskan lebih lanjut lah kan. Jadi apakah jalan penyelesaian ataupun langkah pencegahan yang boleh dilakukan oleh kita sebagai individu dan juga masyarakat umumnya untuk untuk mengekang gejala ini daripada terus berlaku?
Saya percaya antara faktor yang boleh mencegah benda ni daripada berlaku seharusnya bermula daripada rumah lah Puan. Okey. Daripada peranan seorang ibu dan juga bapa. Kalau kita biarkan kita adalah jenis yang open minded, biarkan anak main social media, ada akses pada social media, contohnya seperti Facebook lah. Senang, basically semua orang akan ada Facebook. Atau TikTok sekarang ni. Yes, TikTok paling senang sebab dia scroll saja. Ya, betul. Okay, so peranan kita sebagai ibu bapa kat rumah ni, kita kena pastikan yang anak kita tak ada tak terlebih ataupun over limit dalam ada akses pada benda-benda macam tu. Kita kena macam bila anak dah tidur tu, kita kena check phone dia selalu. Everyday pun tak apa. Biar orang kata kita ni mengawal anak-anak. Betul. Janji kita check. Group WhatsApp pun kita kena check. Sebab kadang-kadang budak ni dia dah pandai tau guna WhatsApp dia, create satu group dengan kawan-kawan dia and dia share gambar-gambar yang tak sepatutnya. Pada diorang benda tu biasa and sekadar gurauan. Seronok je kan. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu benda yang orang kata boleh groom you untuk jadi benda tu. Okay, ataupun you mungkin akan jadi mangsa. Okay, orang boleh contact you. Boleh jadi mangsa, boleh jadi pemangsa juga pun sebenarnya kan? Ya, betul. So, daripada situ kena mula. Nombor 2, sokongan pada komuniti lah. Komuniti pun bila nampak kalau budak tu ada didera secara seksual, ada gangguan seksual, so you kena ambil cakna. Orang kata kalau nampak anak jiran kena kacau, you tak boleh duduk diam. Biarlah jiran punya pasal. Kena jadi busybody sikit lah bang. Betul kan? Kalau dikecam sebagai busybody pun tak apa lantak pergi. Itu maksud saya kan. So kena, pencegahan dia adalah macam tu. Daripada rumah lah maknanya. Betul. Kita kena lebih bertegas. Pertama daripada ibu bapa tu sendiri, kemudian persekitaran. Okay, masyarakat lah. Masyarakat kena cakna. Lagi tak apa yang... Dan ada lagi juga, ibu bapa pun kena bagi pendedahan, orang kata daripada awal lah tentang orang kata pendidikan seksual. So you kena bagi tahu dekat anak you, kata kalau kawan lelaki, kalau anak perempuan kawan lelaki sentuh you tak boleh. Tak boleh sentuh you pada private part. Ada bahagian-bahagian yang tak boleh disentuh lah kan. Sebab ada keadaan di mana budak-budak ni sekarang dia suka bergurau kan. Bergurau satu. Nombor 2, dia tak tahu benda tu salah. Okay, saya ambil contoh lah puan. Ada keadaan di mana jiran tumpang ibu bapa naik kereta. Ada anak kecil. Orang ni adalah potential pedophilia. Okay, jiran. Tapi tak nampak. Sebab kita anggap dia jiran, kita bertegur siapa ada hari kita nampak dia baik. Faham tak? Dia pergi masjid apa semua kan. Jadinya kita tak sangka yang dia adalah orang yang macam tu. Dia ada hidden agenda lah. Tapi bila dia naik kereta, adik umur berapa? 5 tahun. Budak 5 tahun dia tak faham. Betul. Okay, adik cium uncle. So pada saya kontak itu adalah dah ada kat situ. Dah orang kata bibit-bibit dia tengah groom budak tu untuk buat perlakuan seksual tersebut. Untuk kali pertama it's okay puan. Tapi kalau dia dah selalu tumpang, sekarang dia tumpang, esok mungkin bila mak dia tak ada kat rumah, uncle tu datang rumah. So benda tu akan grow lagi teruk, and at the end of the day budak tu sendiri yang akan serahkan diri dia pada orang tu. Faham tak puan? Jadinya benda-benda kecil macam tu, jumpa kat kedai makan ke apa pun, kita kena berhati-hati. So kita kena ambil cakna lah. Setiap perlakuan, setiap tingkah laku tu kita kena tengok. Betul. Even dekat sekolah pun anak-anak kena, orang kata, lebih berhati-hati pun. Contohnya bila duduk berdua-duaan dalam kelas, dalam bilik media, bilik pendidikan seni, jadinya kalau cikgu ke kawan ke simply jangan balik lagi. Lepak dulu kat dalam kelas. Jangan. Kalau boleh sebaiknya kita elakkan benda tu. Kalau macam tu kena cari tempat yang open lah. Yang Betul. orang boleh kalau nampak nak jumpa kan. tempat open. Open lah kan. Supaya tak timbul isu-isu. Mungkin perkara tu daripada awal perbincangan. Tapi kita tak tahu dia punya penghujung dia tu akan jadi macam mana. Kita tak tahu sejauh mana dia boleh pergi. Okay. Sebab saya percaya minda seorang kriminal ni ataupun penjenayah ni, dia sangat aktif. Betul. Dia sentiasa boleh create. Dia nak berkreativiti kan. Dia contoh macam zaman dulu pedophilia ni, dia
bila zaman tak ada internet, tak ada social media ni, dia banyak cari tepi jalan je. Dia lalu, dia pergi pasar raya, dia nampak budak tu, dia ambil gambar pun cukup dah pada dia. Tapi dengan peredaran zaman yang orang kata teknologi dunia makin canggih, di hujung jari ya Puan. Di hujung jari, AI semua ada. Jadinya orang kata dia jadi lagi mudah. Macam dulu kita dengar banyak kes-kes culik anak-anak. Pedofilia ni dulu dia punya MO mostly menculik lah. Okay. Sekarang ni kita dengar culik tu dah kurang sikit. Okay. Tapi still ada. Cumanya tujuan tu mungkin bukan untuk seksual lah. Mungkin untuk tujuan lain. Tapi kali ni bila ada akses ni, pedofilia ni dia akan akses Facebook, dia akan tengok gambar kanak-kanak. Dia sebenarnya lebih kepada macam jenayah secara senyap. Ya, betul. Kita tak nampak secara fizikal, tapi sebenarnya benda tu, jenayah tu tengah berlaku. Ya, betul. Sebab ialah bila tengok phone, kita tak tahu kita tengok phone sebab apa kan? Betul. Sebab tu adalah dinasihatkan untuk ibu bapa pun sama main peranan. You kena kurangkan tunjuk anak you punya aktiviti, anak you punya wajah kalau boleh. Ataupun kadang-kadang dulu orang cakap tunjuk gambar baby comel-comel, tak pakai baju tu rasa macam comel lah. Tapi sebenarnya sekarang benda tu risau. Menjadi kerisauan. Kita takut ada pedofilia yang sedang memerhati. Jadinya kita kena kurangkan benda tu. Betul. Okey. Baik, saya rasa apa yang dikongsikan oleh Puan tadi tu sangat memberikan manfaat yang sangat besar saya rasa untuk masyarakat di luar sana, dan saya juga ingin ambil kesempatan di sini untuk mempromosikan Jabatan Bantuan Guaman selaku agensi di bawah kerajaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat di luar sana. Kita juga menyediakan bantuan daripada sudut pendamping guaman untuk kes-kes seksual yang seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu apabila seseorang mangsa itu dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Jadi pendamping guaman iaitu pegawai di Jabatan Bantuan Guaman sendiri yang mana dilantik ini akan hadir ke mahkamah untuk menjadi pendamping kepada kanak-kanak itu sendiri bagi membantu proses perbicaraan yang dijalankan oleh pihak di Timbalan Pendakwa Raya, seperti mana yang Puan Nabilah cakap sebentar tadi. Dan saya rasa Puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan atas perkongsian yang saya rasa cukup mendalam dan bermanfaat untuk kita wawarkan kepada masyarakat di luar sana. Dan saya percaya ramai ibu bapa dan juga pendengar pada hari ini mendapat ilmu yang sangat berharga, untuk diambil sebagai panduan dan juga pedoman supaya kita tidak mengambil enteng tentang masalah pedofilia ini. Kena tengok, jadi sebagai ibu bapa kena tengok anak-anak setiap hari, kena tengok, jangan mengharapkan kepada guru semata-mata, jangan mengharapkan kepada kawan-kawan semata-mata, tapi ambil sikap tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak pada setiap hari, dan untuk mencegah daripada terus berlakunya kejadian-kejadian yang sebegini seperti mana kita bincang pada hari ini. Dan saya boleh katakan dengan cara begitu kita boleh katakan sebagai mencegah lebih baik daripada merawat. Dan lindungilah anak-anak masing-masing supaya terjamin masa hadapan, sebab kita tahu kesan daripada bila berlakunya jenayah seksual ini, kesan terhadap mangsa tu sangat hebat ya Puan. Betul. Sangat hebat. Dan mungkin kalau budak tu seorang yang sangat, orang kata, ada karier yang cerah pada masa hadapan, mungkin sebab berlakunya jenayah seksual terutama pedofilia ini, dia akan menjatuhkan dia punya maruah sekaligus menyekat dia punya orang kata peluang untuk lebih berjaya pada masa hadapan. Dan baiklah, itu sahaja saya rasa untuk episod pada kali ini dalam Sembang Guaman, dan teruskan bersama kami untuk episod-episod yang akan datang. Dan jangan lupa untuk kongsikan dan wawarkan podcast ini kepada rakan dan keluarga. Hanya perlu klik, share dan subscribe untuk Sembang Guaman seterusnya. Ingat, pedofilia cegah sebelum parah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.